duit isteri kerja sendiri. Kemudian duit ini nak beri kepada ibu bapa dia dengan tidak minta izin suami. Adakah boleh, adakah harus atau tidak? Jadi bagarak. Bagarak riata kerja, ketina tak kerja. Boleh garak. Lepas Jawi kita ni kerja dua. Kadang dia kuat ketina lebih dari atas kerja lah. Kuat ketina lebih dari atas. Lepas tu, duit hak bini kerja diri tu dah dapat duit dia tu. Maka milik dia dah. Kalau pak duit hak tu lelaki dia. Lepas tu hak tu lelaki dia sahara dia with dia tu. Dia nak wui kepada mak pak dia tu mestilah dia kena minta izin kepada tok lelaki dia nak wui kepada mak pak dia. Mesti kena dia minta izin, kena minta izin. Kerana duit hak tok lelaki dia. Tenang. Ada pun duit hak dia kerja di. Bila hak dia kerja di lagu tu, dia nak wui kepada mak pak dia dengan tidak minta izin suaminya tu. Boleh atau tidak? Muka duit dia sendiri. Supaya kita pergi masalah bak lakah. Duit ayah kerja diri ke, duit hak dong ya ke, harta ya, hak ibu bapa, harta ibu bapa ya tu. Ibu bapa ya bisa ke dia ada kebun tah, kebun apa tu. Sama ada kerja diri dah, apalah harta ibu bapa dia tinggal. Harta dia lah. Ibu bapa dia tinggal tu. Hak mati mana nak sore misalnya. Kita tahu ni apa dah kita tahu. Mati sore. Lepas you boleh saka dari lepuk dia tu. Mak you boleh tak saka. Padahal keadaan tu, harta dia ada boleh hasil dia tu. Atau dia kerja diri tu. Dia nak pergi kepada mak dia. Ni mak pak ada dua ni. Dia tanya ni masalah dia kerja dah. Dia kerja bukan saka dah. Dia kerja dah. Dia kerja dapat harta tu. Lepas nak pergi kepada mak pak dia. Ada perlu duit tak laki tu dah. Dia maklum dah kata tak boleh. Bila pak harta hak dia sendiri. Duit hak dia kerja diri. Dia nak pergi. Maka comelnya minta izin comel. Comelnya kena minta izin daripada tok laki dia juga. Moga hidup bawah tok laki dia comelnya. Dalam keadaan itu, dia nak pergi ke mak pak dia dengan tak ada minta izin, dia hukumnya tak apa. Dia hukumnya tak apa. Moga harta dia diri. Tapi comelnya minta izin kepada tok laki.